So hari ni aku nak cuba blender buah aku. Aku nak buat jus buah apple. Mula-mula kita potong dulu bahan-bahan jadi kecil-kecil dadu macam ni. Kemudian masukkan ke dalam cawan blender ni. Korang akan dapat 2 tau cawan ni. Sekali korang cas penuh tau blender ni, korang boleh hasilkan 8 gelas jus buah-buahan. Aku suka sangat sebab apa blender ni sangat kecil comel, mudah nak bawa pergi travel, jimat ruang. Saja korang boleh buat jus, korang juga boleh buat smoothie. Macam ni aku nak buat jus lah, letak sedikit air, letak sedikit gula. Kemudian kita on button. Dia akan berputar macam tu dan akan hancurkan buah-buahan dalam blender tu. Nak blend ni tak ambil masa banyak pun korang, tak sampai 2 minit settle ya. Tak payah nak pegang beria, kau lepaskan je blender tu, dia akan blend sendiri. Dah rasa agak lumat, korang bolehlah hidangkan. Boleh pilih nak tapis ke tak. Macam aku suka yang ada sedap-sedap ni, barulah banyak sikit vitamin dia. Dia siap dapat penutup, so boleh terus minum tau. Tak payah nak tukar-tukar bekas dah. Boleh bawa pergi travel, mudah kan ada blender ni.